Arena bola sepak tempatan digemparkan dengan hukuman FIFA ke atas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berhubung kesalahan melanggar Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA berhubung kehadiran 7 pemain warisan. Dari kesemua pemain itu, 3 daripadanya iaitu Hector Hevel, John Irazabal dan Joao Figueiredo yang kini beraksi buat kelab Liga Super, Johor Darul Tazim JDT dengan masing-masing sudah menjadi tonggak utama pasukan. Hukuman Badan Bola Sepak Antarabangsa itu menyaksikan semua pemain tersebut diarahkan membayar denda selain digantung selama 12 bulan daripada terlibat dalam segala aktiviti bola sepak yang pasti menjadi tamparan hebat kepada skuad Harimau Selatan. Kesan daripadanya sudah tentu dirasakan di pentas Liga Juara-Juara AFC ACL Elite yang bakal menyaksikan wakil tunggal negara itu berdepan kelab Jepun, Machida Zelvia di Stadium Sultan Ibrahim, Johor pada Selasa depan. 3 mata penuh diperlukan JDT dalam aksi pertama di laman sendiri susulan kekalahan kepada Buriram United menyulitkan peluang pasukan untuk mara ke pusingan seterusnya. Ketiadaan Hevel, Figueiredo serta Irazabal dikuatiri memberi kesan buat skuad Harimau Selatan yang mahu memastikan pasukan terbaik dapat diturunkan demi meraih kemenangan. Bagaimanapun, bagi peminat kelab Selatan Tanah Air itu, ketiadaan 3 bintang tersebut bukanlah alasan untuk memungut mata maksimum kerana pelbagai pilihan lain masih boleh diturunkan. Tidak mengapa, yang penting Bersun da Silva boleh digandingkan bersama Arif Aiman Hanapi. Pemain-pemain lain yang ada pun sudah cukup untuk membantu, kata Cheryl V. Petrus. Hilang 3 pemain itu pasti terasa. Tetapi, sekurang-kurangnya masih banyak pilihan lain dalam pasukan. Ayo Harimau Selatan, 3 mata dalam tangan, kata Halim Shah. Susah juga lawan kelab Jepun tanpa Hevel dan Figueiredo. Harapannya Hisco Munoz boleh tunjukkan sentuhan terbaik dengan menurunkan skuad terbaik demi kemenangan hadapan penyokong sendiri, ujar Zamri Kluang. Skuad Harimau Selatan berada dalam prestasi cemerlang ketika ini selepas mencatatkan 12 gol dalam 2 aksi terakhir berdepan Sabah FC di pentas Liga Super serta kemenangan bergaya berdepan Bangkok United dalam saingan Piala Shopee. Prestasi itu perlu diulangi ketika bertemu Machida Zelvia memandangkan mereka kini di kedudukan ke-8 ACL Elite susulan kekalahan di tangan Buriram United tempoh hari. Apapun itu meskipun tanpa 3 tinggak pemain JDT, 3 mata jadi tumpuan utama ketika menentang klub dari Jepun esok. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.